Okey, Z650. Kita cerita sikit mengenai maintenance motor ni. Bagi aku motor ni memang maintenance dia memang rendah. Paling rendah dalam kategori dia, dalam kalangan dia lah. CC dia macam ni memang rendah lah. Okey, dia 649cc parallel twin. So minyak hitam, kapasiti minyak hitam dia hanyalah 1.9 liter minyak hitam sekali dengan oil filter. Maksudnya kalau korang tukar oil filter 1.9 liter. Untuk saranan Kawasaki, memang kalau setiap kali servis, setiap 6,000 km ataupun 6 bulan, mesti kena tukar oil filter. Korang jangan debat lah pasal 6,000 ke 5,000 ke. 6,000 km tu memang daripada saranan ataupun manual book daripada Kawasaki. Okay. Kemudian dari segi valve clearance, motor ni 2 silinder. So dia tak mahal sangat valve clearance dia. Maybe valve clearance sekali dengan major service maybe around 1,200, 1,300 macam tu. Sekali dengan major service maksudnya sekali dengan air filter, sekali dengan spark plug dan sebagainya lah. So motor ni memang murah. Setiap berapa ribu kilometer nak buat valve clearance? 42,000 kilometer. Ini ikut manual book lah. And then tayar dia, okay, tayar dia taklah sebesar tayar motor-motor besar 180, tak. 120 depan, 160 belakang. Tak mahal sangat. Masih lagi dapat harga murah sikit. Maybe kalau aku tukar Michelin road seat dalam 1,400 ke 1,500 depan belakang. Murah dah guys, sangat murah. Michelin road seat tu memang bagus punya tayar. Sport rantai kalau guna RK punya Japan, maybe dalam 700 ke 600 macam tu lah. So motor ni memang maintenance dia memang sangat-sangat rendah. Kalau kau berminat dengan motor ni, Z650S, model yang terbaru, baru saja launching. Harga dia memang cuy, memang murah. Okay, berminat DM.